Hey guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Zamizu Channel. Alright guys, selamat kembali. Ui, saya rasa saya dah lama tak buat video. Walau halnya saya baru je upload video baru-baru ni jugalah. Tapi video tu macam biasa-biasa je lah, tak dapat sambutan yang hangat macam tu. Tapi tak apa, kita teruskan perjuangan setelah sekian lama kita berdiam diri. Dah bersawang dah channel YouTube saya dekat sini. So hari ni kita nak borak tentang Malaysia Auto Show 2025 yang berlangsung di Maid Serdang. Poin saya pergi ke Malaysia Auto Show 2025 ni, saya nak tengok motosikal EV elektrik. Punya fokus nak pergi sana nak tengok motor-motor elektrik. Tapi walau bagaimanapun saya agak kecewa sikit lah guys, sebabnya tak banyak sangat lah orang kata boost motosikal EV yang ada dekat Malaysia Auto Show 2025. Sedikit rasa kecewa lah sebab kita punya fokus, kita punya target nak pergi sana nak tengok motor EV, nak tengok motor apa yang ada kat pasaran Malaysia, apa-apa motor yang akan datang ke pasaran Malaysia, motor-motor EV ni apa semua kan. Sebab ialah kereta dah banyak dah, so kena tengok juga apa player-player motosikal elektrik ni nak datang ke Malaysia, nak bawa model ke Malaysia, macam mana bentuk, macam mana laju dia, top speed dia ke apa semua kita boleh tengok. Tapi masalahnya apakan daya pada Malaysia Auto Show 2025 ni tak ada, tak tercapai lah hajatnya untuk melihat motor-motor EV untuk pasaran Malaysia untuk tahun 2025 dan seterusnya lah, memang tak ada. Alright, so apa yang saya dapat, satu je boost, iaitu daripada Super Lux. So Super Lux ni dia ada banyak variation lah. Dia punya ada EB1, dia ada HC200, lepas tu dia ada satu lagi saya tak ingat apa nama dia, cuma dia macam ala-ala cafe racer juga, quite nice jugalah. Tu boleh kita usah, tu boleh tanya dia punya top speed berapa, boleh tanya dia punya bateri macam mana, charging macam mana, harga dia macam mana. Super Lux punya boost tu ada bagus, cumanya daripada brand-brand lain selain daripada Super Lux ni tak ada, tak ada boost yang besar macam tu. Contohnya kalau yang ada dekat pasaran Malaysia pada waktu ini adalah daripada Kiho, ada Blue Shark, ada E-Bison, lepas tu ada Lightron, lepas tu ada Yadia. Itu je yang buat masa ni ada dekat dalam pasaran Malaysia, cumanya tak ada boost. Tak dapat tengoklah variasi dia macam mana, tak dapat tengoklah upcoming punya model-model yang akan dibawa masuk ke dalam pasaran Malaysia atau tidak, tak ada. Dia just pameran macam tu je. Bagi saya macam sedih sikit lah, tak dapat tengok secara mendalam lah macam mana motor-motor ni nak diketengahkan, nak diperkenalkan dekat pasaran Malaysia pada waktu ini. Yelah, macam sekarang pun kereta-kereta EV pun dah banyak kan, macam-macam. Proton dah ada, Pro 2 pun dah nak keluar. BMW pun dia tak bawa juga motor EV dia tu. Apa yang bestnya, dapatlah juga tengok prototype pada Honda. Ada 2 prototype motor EV, tapi kalau keluar pun dekat pasaran Malaysia ni saya rasa harga dia memang mahal lah. Sebab kalau tengok daripada design dia, daripada dia punya tayar, sport rim, brake disc semua, tak dapat dia 20-30k rasa. Maybe dalam 50, 70, 80k kot rasanya. Itu prototype dia lah. Kat Honda dia keluar, dalam berita pun ada jugalah dia letakkan prototype motor EV ni. Just prototype lah. Itu je yang bagi saya agak manis. Untuk dua buah jenama ni, Lambretta dengan Honda. So kalau ada event motor ke bike punya upcoming future punya event, harapnya adalah motor-motor EV punya booth yang kita boleh pegang, kita boleh tengok, kita boleh tanya, kita boleh compare side by side ke apa ke. Macam Modenas pun ada juga, saya terlupa tadi. Modenas ada MEV1 dengan MEV2 ada dekat booth Modenas Kawasaki ada. Mungkin akan ada next event yang banyak sikit motor-motor EV nak bawa masuk ke dalam pasaran Malaysia nanti kan. Tapi event ni memang best lah bagi saya. Ada macam-macam jenis motor, ada macam-macam jenis kereta. Honda ada, Kawasaki ada, Yamaha ada, Harley Davidson ada, Ducati ada, Aprilia ada, Vespa ada, Suzuki ada, macam-macam. Cumanya motor-motor EV kurang sikit lah, tak ada boost-boost yang besar-besar macam tu lah. Okay, sampai di sini saja video saya untuk kali ni. Kita jumpa di video saya yang seterusnya, insyaAllah. Korang jaga diri baik-baik, jangan lupa like, share dan subscribe.
Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Take care guys, see ya.